Lama tak makan kat rumah kampung macam ni. Tengah hari nak makan kat mana? Jom aku bawa korang kat Rumah Putih, Jalan Paroi, Seroman ni ha. Ni 9 lah poin. Makan dekat atas rumah kampung macam ni ha. Merindu betul nak makan berjambar macam ni ha. Dulu masa kocik-kocik kat rumah Wan dia dapat makan macam ni ha. Tak boleh bersila, kita duduk atas kursi. Okay geng, yang ini yang set RM45. Dia bagi 1, 2, 3, 4 lauk, 2 nasi, 2 air. Ikan dia, sayur dia dengan daging salai dia. Untuk set yang ni pula harga dia RM35 je. Dia bagi ikan siakap, masak lada ni ha. Sayur, telur, daging salai dah confirm ada lah warna 9. 2 nasi, 2 air. Bukan ada set-set je, alakat pun ada ha. Nak order asam pedas tetel, hati tempoyak, telur mayo, kari kepala jenahak klepot RM10. Umangai betul. Bau tempoyak daun kayu ni menusuk. Yang ni yang nak kena try ni, siakap masak asam pedas lado. Dia gabungkan asam pedas Melaka tu dengan masak lado. Menangkap. Menu dan lauk-lauk kampung yang ada dekat Rumah Putih ni tak dinafikan lagi. Pot Rumah Putih ni selalu penuh. Otai-otai datang tu. Kadang-kadang tengah makan tu tengok acik-acik, pakcik-pakcik tengah makan tu kan. Sayu je. Orang Khabar teringatlah nostalgia masa kecil-kecil dulu. Kalau rasa nak vibe dulu-dulu tu bersilolah kat atas rumah ni ha. Korang tahu tak warung selera kampung ni? Owner dia sama lah. Ni bawah ni ha, Rumah Putih. Okey, minggu ni masuk list bawa mak abah pergi makan kat sini.